Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila tiba bulan Ramadan, apakah yang kita fikirkan dalam fikiran kita? Antaranya ialah apakah jawadah yang kita nak sediakan pada bulan Ramadan? Apakah sahur kita? Bagaimana kita nak makan? Ke manakah bazar Ramadan yang kita nak pergi? Apakah persiapan raya kita? Dan bahkan pada hari ini kelihatan sebahagian daripada kita sudah pun bersiap-siap untuk hari raya. Contohnya, membeli baju raya, persiapan raya sudah pun disiapkan seawal sebelum bulan Ramadan. Namun, apakah yang sebenarnya yang kita kejar pada bulan Ramadan ini? Sebahagian daripada kita mengejar untuk beramal pada malam hari, mencari masjid-masjid untuk semayang tarawih dan juga berazam untuk semayang malam. Namun sebenarnya Ramadan ini perkara yang wajib mestilah diusahakan agar menjadi amalan yang paling baik sekali. Di bulan Ramadan ini perkara yang wajib adalah berpuasa di siang hari. Manakala beribadat di malamnya adalah perkara yang tergolong dalam perkara-perkara sunat. Sebahagian daripada kita ini hanya mengejar perkara-perkara yang sunat melebihi daripada menjaga perkara wajib. Oleh sebab itu, seharusnya Ramadan ini menjaga puasa itu adalah lebih utama. Ada sebahagian daripada kita berpuasa tidur sepanjang hari dan mereka merasakan bahawa puasa mereka tidak dicemari dengan perkara-perkara yang tidak baik. Tetapi sebenarnya tidur itu adalah merupakan satu perkara yang mengurangkan puasa kita. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, menjaga puasa di siang hari ataupun menjaga puasa yang wajib ini boleh menentukan sama ada kita boleh bertemu dengan malam Lailatul Qadar ataupun tidak. Sekian, marilah menambahkan amal dengan berinfak bersama Yapim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.